Medan yang terletak di Sumatera Utara Indonesia merupakan bandar keempat terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan Bandung. Penduduknya terdiri daripada latar belakang budaya dan agama yang berbeza. Selain Melayu dan Batak Karo sebagai penghuni awal, Medan juga didominasi oleh etnik Jawa, Batak, Tionghoa dan juga Minangkabau. Dalam itinerary trip 4 hari 3 malam di Medan, selain meneroka pemandangan indah di Danau Toba, kami juga tidak melepaskan peluang untuk hiking di Gunung Sibaya yang merupakan gunung berapi aktif berketinggian 2094 meter dari aras laut. Selamat menonton! Seawal pada jam 9 pagi, kami check out dari hotel dan meneruskan itinerary ke Bukit Holbung. Sepanjang perjalanan ke Bukit Holbung, kami ditemani dengan pemandangan Danau Toba yang sangat cantik. Kita orang dekat Bukit Holbung. Tu Danau Toba. Tak ada set muka kau. Bukit Holbung merupakan spot wajib bagi traveller yang datang ke Danau Toba. Jangan lupa ambil package drone sekali tau. Bolehlah sesekali nak ajar Hindustan sikit. Jom tengok video kita orang. Smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the sea. Oh, nasi sedap. Sekarang tadi kita baru lepas apa? Lepas Holbung. Mendaki. Dekat Bukit Holbung. Dia sama je, cantik. Tapi tu lah penat sikit lah. Kalau naik ojek, okey je. Betul? Naik ojek 10,000 turun. Naik turun sendiri. Sama. Korang naik je ojek, tak payah nak susah. Kita orang jalan kaki lah. Kita orang jalan kaki penat. Kita orang tak naik lah ojek. Kita orang boleh je. Boleh je, kaki. okey je. Saya belagak sikit. Sorry to say, saya belagak sikit. So yang ni dekat kafe berlatar belakangkan Danau Toba. Bukit Cinta warung Muslim 66, nombor telefon kat mana? Kita sarapan dulu. Yang ni nak makan Indomie. Bukan, pok mie. Presiden tu pun. Pok mie. Makan duluan yuk. Sana lagi? Bukit Cinta tu? Ya. Boleh? Sekejap. Sekejap je lah. Okey, terima kasih. Weh, tinggalkan aku punya ni. Tinggal otak kau lupa. Bukan sini. 50, 60. Udahlah. Aman. So kita baru lepas makan dekat kedai warung Muslim. Boleh.